Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Izzat dalam Movie Reaction. Okey, hari ni saya akan react telemovie yang bertajuk Momok. Okey, telemovie permintaan daripada Muhammad Fitri. Okey, terima kasih Muhammad Fitri kerana dah request telemovie ni. Okey, telemovie yang dikeluarkan pada tahun 2000 zaman VCD ni. Saya dah pernah tengok telemovie ni sekali dulu waktu sekolah rendah, tapi memang seram lah cerita ni. Okey, sebelum kita buat reaction, untuk korang yang belum subscribe channel saya, bantu saya untuk subscribe dulu. Dan kalau korang suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like video-video tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi Muhammad Fitri kerana dah request telemovie ni. Tanpa masa, jom sama-sama kita saksikan. 1, 2, 3. Persembahkan sebuah karya M. Jamil. M. Jamil ni, untuk korang yang tak tahu, dia adalah anak kepada Datuk Sarimah. Momok. Ya, confirm saya dah pernah tengok cerita ni dalam VCD ni. Datuk Aziz Sattar. Okey, Aziz Sattar. Ya. Tapi cerita ni dulu dia punya takut sampai nak berkencing pun tahan lah. Tengah-tengah malam. Syahrizan Abon. Ya. M. Jamil pun berlakon. Dia selaku pengarah kan dalam cerita ni, Didi Alias. Aida Aris. Meletup cerita ni, telemovie ni dekat kampung saya, sebab dia punya kawasan shooting dia dekat kawasan kampung saya, Temeloh, kat kawasan belah-belah sana. Ya, arahan M. Jamil. Anak pada M. Jamil sekarang pun dah jadi pelakon hebat Malaysia dah sekarang. Saya lupa dah nama dia siapa. Sadik ke macam tu lah, kalau tak silap saya. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن واهدنا بهداية القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم makan mantap betul. Masjid ke surau kampung. Saya ingat lupa juga ni cerita ni. Lama sangat dah. Lama tak jumpa lah. Aku rasa 2 bulan ada tak? 2 bulan lama apa? Ada 2 bulan. Ada? Ada. Bukan 2 tahun. Kau sibuk, aku sibuk. Kau duduk tempat lain, aku duduk tempat lain. Kau balik dari Kuantan bila? Pagi tadi. Kau cakap orang kau bila balik? Aku pun pagi tadi juga. Tapi aku sampai lewat sikit. Pasal apa pula? Aku tumpang lori ikan. Kau ni ada je lah. Set bajet lah tu. Set bajet, duit.
Kita pergi warung Pak Ajis, kita kena teh tarik mi calung. Ya. Bagus juga. Kau belanja aku. Alah, belanja. Alhamdulillah. Kan? Oh, pakar tutup sendiri. Mi calung ni bukan semua tempat ada. Aku sebut mi calung, dia orang gelak aku. Ya. Dekat tempat aku. Aku kat Pulau Pinang pula. Dia tak panggil mi calung. Mi pasembur. Wah, pasembur-sembur mula. Tapi elok juga. Tadi kat surau Pak Jis tak ada. Surau tadi kan? Jumpa dia. Dah masjid surau. Kau dengar tu bunyi apa tu? Bunyi macam tu. Biasalah kat kampung ni, Jamil. Apa ni? Kau ni punya kampung pun kau dah lupa ke? Yalah, tapi bunyi dia lain macam sikit. Tak seronok aku dengar ni. Macam lah. Tak Macam seronok. rimau. Kat kampung kita ni mana ada rimau? Tak pernah aku jumpa. Kat ujung hutan sana ada lah rimau. Kau ni cabul betul lah. Ya. Kau apa? Kau datang aku bagi je kau. Kau jangan main. Ayolah. Tengok tu. Apa tu? Kau tengok betul tu. Kebau tu. Ya. Kebau. Lembu. Sudahlah, jangan sulung. Tengok tu. Ada Sudahlah. Kalau belum. Kecoh. Yang baju kuning ni biasa tengok dulu. Dia tarik kan aku. Apa yang tarik? Ganting. Nampak ni? Dalam cerita gosok pun dia ada ni. Jadi pelakon sengau. Kau ni macam-macam lah. Kau pernah tengok cerita gosok ni? Selamat tak? Yang Selamat, bola ada spider. bumbung, ada dinding semua. Apa yang nak dilakukan? Zaman BCD dulu. Jadi duduk melepak dekat rumah siapa Aku ingat pun. lah tengok kau, Mel. Sejak akhir ni. Jadi penakut pula. Bunyi rimau lah. Ya. Mata kerbau lah, lembu lah. Sampai ranting tu pun kau takut. Pelik betul kau ni. Siapa takut? Aku bukan takut tau. Aku terkejut je. Terkejut, takut. Muka kau tu takut, bukan dia terkejut. Ada muka aku macam itu nak macam mana? Takut terkejut sama je. Iyalah, itu yang kata takut. Aku takut tak takut juga. Tapi kau kena ingat malam ni malam Jumaat. Tak habis-habis. Kan bagus malam Jumaat. Malam yang sedap. Celupa tu mulut kau lah. Dah. Jom kita jalan. Jom. Nanti warung Pak Jis tutup. Dah. Dia solo. Kenapa? Dah. Ui, ya Allah. Dia solo Boleh pula. datang sini ni. Langkau. Jom. Blak. Jom. Masya Allah. Apa tu? Ganda. Bunyi apa tu? Kau berani suluh lah. Aduh. Kan semua benda bunyi nak ni. Ni orang berak. Woi. Apa suluh ni? Ya. Orang berak lah. Kata sangat nak suluh. Ya. Sampai dah. Ni warung Mak Jis ni. Betul lah. Tak ada orang je. Tengok. Orang tak ada tapi pisang betul gantung lah. Tinggal gini je. Ni mesti ada kat sini baca ni. Kicap apa semua ni. Ya, aku pasang ni. Baca? Cerita ni plot twist ni. Baca? No. Terang. Ini ada ni, tak mana pergi ya. Melabur katnya orang tua ni. Ya. Oh Allah Pak Haji. Dia boleh tinggalkan macam gini je barang dia. Hei. Tak apa nak curi buat Pak Haji kita ni. Nak curi pun budak-budak kampung kita juga. Kan ada Indon, kan ada Bangla kat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau jawab pesan. Habis dah tahu tak ada orang nak beri salam pula. Aku jawab lah. Nanti kalau tak jawab kan dosa pula. Jawab salam tu kan wajib. Aku salam pada Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Buah Pak Haji ni bagi saya terperanjat je lah. Nasib baik saya tak ada heart attack. Kalau tidak tergolek saya bawah kursi mati percuma je. Semangat. Pak Haji. Jamil ni sepanjang jalan nak sampai warung Pak Haji ni takut, seram, macam-macam. Dengar bunyilah, nampak lembu kebau lah. Sampai ranting yang sangkut dekat kain dia tu pun dengar aduk orang tarik. Kau berdua ni dari mana? Dan bila balik?
dari surau Pak Haji. Kebetulan pula Jamil petang tadi balik. Saya pun balik jumpa kat surau, terus datang sini nak makan mi calong. Pak Haji tak nampak pun kat surau. Pak Haji sehat ke? Alhamdulillah, siap-siap orang Senja begitulah ya. Kadang-kadang demam juga kan. Tapi kedai ni tak boleh tinggal. Maklum saja cari makan kan. Yang harapkan anak kat Kuala Lumpur tu masing-masing ada tanggungjawab kan. Kau berdua ni nak minum dan makan? 2 TO Pak Dis dan juga mi calong. Ya. Saya Pak Haji. Saya nak meatball lebih sikit. Meatball. Ketan sikit tu suka aku dengar. Kalau banyak tu macam nak demam sikit ya. Apa tengok Pak Haji tu? Macam je. Ya. Kau ni lain macam apa? Aku tengok sama je. Weh, bertambah macu ada dah. Aku ingat perasaan aku je agaknya. Malam ni malam Jumaat ni. Kita sembang-sembang pasal tu. Bodoh tau. Malam Jumaat cerita pasal tu. Ceritalah pasal lain. Saja nak bagi takut aku lah tu. Ya. Nak bodoh apa? Kita sembang-sembang kosong. Sembang-sembang pasal hantu itu. Ya. Barulah ada cerita sikit malam ni. Sembang kedai Kita kopi. sembang pasal apa? Okay, cerita-cerita lah. Tapi kau kena cerita, kena janji. Cerita hantu jangan bagi aku seram. Macam? Cerita hantu mesti seram. Mana cerita hantu tak seram? Macam ni lah. Kalau kau takut, aku hantar kau sampai ke tangga rumah kau. Kalau kau takut juga, sampai ujung katil kau, dalam bilik kau, aku hantar kau. Alah, macam aku takut sangat. Ceritalah. Cerita macam ni. Ada seorang gadis manis, lagi cantik, menahan seorang pemuda yang tampan yang sedang memandu kereta di lebuh raya. Waktunya di tengah malam. Perempuan tu tentu hantu. Alah, cerita. Aku dah tahu dah. Sama dengan cerita-cerita Melayu. Baik drama TV ke, apa ke. Mesti ending dia aku dah faham. Cerita Aku dah turun tahu lah. temurun. Apa yang kau nak cerita lah. Tak takut langsung. Kau ni potong steam cerita aku lah. Ini cerita betul-betul tau. Cerita macam cerita orang putih tu. Bukan cerita buat-buat. Cerita betul. Alah. Kau ingat cerita orang putih tu betul ke? Cerita orang putih banyak yang betul. Cerita dia macam ni. Mula-mula kan. Kau takut lah. Alah, mula-mula takut apa benda? Okey. Okey. Mula-mula. Aku tengok muka kau takut. Kau ni nak cerita tak nak cerita ni? Mula-mula. Ya. Dia. Ya. Cerita dah. Aku kena sampai Kuantan pukul 8 pagi tu tak? Kau cerita karut ni apa pasal? Meeting lah. Sorry. Kau nak takutkan aku ke? Jamil. Apa pula hantu bajang, hantu apa ni Pontianak ni? Apa kau cerita ni? Bodoh tau. Zaman ni mana ada Pontianak ke apa ke hantu ni? Dia ikut jalan lama lah tu agak. Kalau nak pergi Kuantan daripada Kuala Lumpur.
Agak lah mungkin daripada Kuala Lumpur lah kot. Hantu. Kalau aku jumpa aku tampak terajang ni hilang mana dia. Ya. Okey? Besok Aduh. Besok kau telefon aku. Ish. Ha. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum. Halo? Sudin? Halo? Apa ni? Halo? 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 Jangan main lah Dah ada yang free tu masih lagi halo dekat telefon. Jalan mana pula aku ikut ni? Tak tahu daripada tiba-tiba lepas jalan sempit pula. Hantu kot. Mana ada hantu? Cik adik nak tumpang ke? Kalau nak tumpang masuk lah. Saya Latif, saudari? Marisa. Oh, sedap namanya. Apa nama tu? Marisa. Oh, Marisa. Marisa. Okay. Apa pegang tu? Bayi saya. Macam cerita hantu pula. Apa awak cakap? Hantu? Cakap tak, hantu tak ada. Ni nak tumpang sampai kat mana ni? Dekat je. Awak jalan lah dulu. Nanti saya beritahu. Okey. Jalan je. Nanti dah sampai dia beritahu ordernya. Marisa Hak. Kubur. Tanah perkuburan ni. Tanya lagi macam. Dah nampak waktu design penuh. Cik Marisa tinggal sini ke kat area ni? Apa ayah Cik Marisa kerja gali lubang kubur? Ya. Kalau dekat kampung memang ramai je rumah tepi kubur. Kalau dekat kampung saya pun Okey lah Cik Marisa, tepi kubur macam ni lah. banyak je Saya nak rumah-rumah tanya orang. satu soalan lah. Macam soalan kurang sedia milenial pula. Okey, tak ada lagi talian ayat ni. Serius ni, saya bukan nak buat lawak.
Saya ada banyak dengar cerita hantu lah. Tak iyalah tak. Masa saya nak datang sini pun kawan saya ada telefon, dia kata ada pasal cerita hantu ni lah kan. So apa kawan saya tu nama dia Rafiq. Okey. So ini dia ada cerita hantu lah, hantu bajang tu macam-macam. Cik Marisa ni ke yang orang cerita hantu-hantu tu? Masya Allah, dia pergi tanja pun. Aduh. Tinggal pula. Dia turun pula tu. Aduh. Cik Marisa. Betul tak? Sorry lah kalau kata-kata saya tadi telah menyinggung perasaan Cik Marisa. Saya tahu Cik Marisa ni bukan hantu. Saya sendiri pun tak percaya hantu-hantu ni, semua karut je. Saya tak kisah. Saya tak ambil hati pun. Lagipun saya pun tak percaya hantu-hantu ni. Tapi apa Marisa? Katakanlah pada abang. Jatuh dulu. Ada tinggal barang di dalam kereta. Ya. Oh, pulang ke anak aku. Dia tak sedar lagi tu. Ya. Itu kat kursi sebelah kau tu. Itu batu nisan. Ya. Dekat orang merah. Apa pula ni main baling ni? Ya, dekat orang merah.
Alah, nak cerita pasal hantu konon. Nak takutkan aku lah. Aduh. Sorry lah. Ini aku nak cerita dah tahun ni kau ni. Cerita ni betul ke atau cerita rekaan ni? Cuba cakap betul. Betul ke rekaan ke aku mana dah tahu, tapi cerita ni dah tersebar luas dari dulu lagi. Dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut sampailah ke mulut aku ni. Itu turun-temurun. Kalau dia tipu mulut dia orang tu, aku punya mulut pun tipulah dengan kau. Tapi aku tahu mulut orang lain tak tipu. Mulut kau ni belum cerita lagi aku dah tahu kau tipu. Sana mana ni aku tipu? Bodoh tau nak tipu-tipu. Dah, makan mie tu. Apa ceritanya? Ni Hairil ni dia cerita hantu lah Pak Haji. Entah. Tak tahulah dia bagi cerita bukan-bukan tu. Lepas tu cerita hantu glamour keluar lah hantu Pontianak. Entah ya tidak. Entah dia yang mereka. Kau berdua ni tak takut cerita hantu ni? Pak Haji, ini cerita-cerita kosong, sembang-sembang sambil lalu. Cerita pasal hantu ni Pak Haji, entah wujud ke entah tidak ke, kita pun mana tahu. Aku tahu. Apa? Kau lah hantu. Sudah. Aku pun ada cerita hantu juga. Hantu juga. Hantu ni sebenarnya tak boleh percaya sangat. Cuma kalau kena pada orang yang sudah mengalaminya, tahulah dia. Ni, Haji. Saya belum mengalaminya, tapi saya rasa saya dah nak mengalami sekarang. Saya rasa macam ada hajat kecil sikit. Saya nak pergi kencing. Saya nak kencing dulu aja. Tak payah cerita. Nanti dulu. Jangan kencing sembarangan. Orang tua-tua bilang kalau kencing sembarangan ada busuk tu tempat orang halus. Tempat-tempat yang berbahaya ni, jangan main-main. Silap-silap kena sampuk nanti dengan jin, tahu tak? Alah, Pak Haji ni percaya sangat dengan orang halus lah. Dulu mana ada istilah-istilah ni? Pak Haji tahu tak? Sebab orang kata orang halus, dia tak tahu yang orang halus tu kuman, benda halus. Dia yang merasuk kita sakit. Pandai-pandai yang ada je lah kau Jamil. Relax lah. Nak dengar tak cerita aku? Tak jadi dia kencing. Pak Haji cerita pasal kena sampuk ni dulu. Nampaknya saya terpaksa lah lepaskan hajat kecil saya kat rumah je. Ceritalah Pak Haji. Ceritanya begini Al-Kisah. Dah terbarai pula. Macam biasa dengar je tu. Pada suatu hari, kejadian ni berlaku di Bontik Road. Bontik Road bukan Singapura. Tempat apa? Pelakon-pelakon jalan hampas dulu tinggal. Ya mau spot. Dia menampang dah. Pandangan mata kasar tak nampak Berat dah motor. Dulu Apa pasal ni? ikut apa ni, naik ke rumah lah. Alias Leha, kenapa ni? Kenapa? kena sampuk lah. Abang lihat. Ajar anak kau. Kalau bawa motor tu, jangan nak orang boleh. Ya
Allah. Apa yang kau cakap ni? Mak tak faham langsung. Leha, kenapa ni? Ha? Kenapa ni? Cuba cakap dengan Mak. Mak! Leha, bila kau mati aku? Ya Allah. Aku bukan Leha. Aku kawan sekali. Oh, Leha. Ayo, mai sini. Pergi panggil orang. Saman tu cepat. Kakak kau dah teruk sangat ni. Oh, Saman. Saman. Ya Allah. Aku tak takut. Kenapa? Malam-malam tak tutup lagi tingkap. Tengok sini. Kenapa ni? Ya Allah. Kenapa ni? Kenapa tak mak? Leha, tengok ni, tengok sini. Tengok sini. Tengok sini. Ya Allah. Budak ni. Bagaimana cepat ayo. Leha. Datang dah. Ingat, Leha. Datang dah. Womoh ya. Masalahnya hantu tu sudah elok duduk kat situ. Kau nak keluar tak? Kalau tidak, mati kau kerjakan. Leha. Sakitlah. Leha. Sakit. Kacau aku lah. Keluar! Kacau dia lah. Baik kau keluar! Keluar! Aku keluar. Baik kau keluar, kau jangan mati kau aku bunuh! Kenapa kami keluar? Bukan kau lah! Hantu yang belakang tu! Iya. Dia orang tak nampak apa. Ai Daris Ya, Taman Malaysia dah utama. Siapa tahu cerita tu. Tok. Leha rasa masa kat simpang depan kampung tu Leha terlanggar sesuatu lah Tok. Tapi Leha patah balik tak ada apa-apa. Lepas tu Sudahlah tu. Kau kena kuat semangat. Perkara macam ni mana-mana pun boleh berlaku. Maklumlah benda-benda halus ni kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Biar aku balik dulu. Aku pun nak halau momok-momok tu lagi. Ya. Maklumlah, aku ni Ghostbuster. terima kasih Tok. Ya, Ghostbuster. Cerita pasal kena sampuk ni dengan jin dengan orang halus ni memang suspens, memang menarik. Sebab cuma orang halus, cuma orang jin yang pernah sampuk orang dia yang tahu macam mana orang halus, macam mana orang jin. Dan selalunya kan orang yang lemah semangat ni pada sekarang macam si Jamil ni yang selalu kena. Apa aku pula? Ada orang jin lah. Jin orang-orang. Yelah, umpamanya kau tu macam jin jugalah. Mangkuk betul. Ingat aku je tu panjat ke? Alah, macam kita. Ya, terpijak kucing. Tadi tak ada tau.
Lepas tu kan alih-alih ada je. Pelik ni. Biasalah kucing nak cari makan. Macam kita cari makan mi calung Pak Haji. Nasib baik bukan kucing hitam lah. Kucing hitam ada bersiri sendiri tau. Buat dengar cerita dia. Lah Pak Haji ni ceritalah pasal kumam belaga dengan iklan ke. Pak Haji, ada ke kucing jadi hantu? Cerita Kucing. pasal apa yang terjadi bila mayat dilangkap oleh kucing hitam. Mayat? Pak Haji, ceritalah pasal buah mata kucing ke. Cerita pasal buah mata kucing. Ya, ada orang meninggal Yang tu tengah bersihkan keranda tadi kononnya. تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن كدتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم Bangun terus. Aduh. Ya. Awak mengaji ke? Ya dah tua-tua. Aduh, melampau. Aduh, ya dah tua-tua apa penakut ya amat. Satu kampung takut. Kadang-kadang Kak Haji, kalau kita fikir kan, saya tengok, saya teliti, saya dengar, maaf cakap lah, kita Melayu ni kadang-kadang tak masuk akal langsung. Apa ada kena-mena kucing hitam dengan hantu? Ikut mana pun tak ada kena-mena. Itulah. Kucing binatang. Orang lah. Ini Pak Haji ni reka-reka cerita ni. Cerita mereka-rekaan. Betul tak Pak Haji? Manalah cerita. Aku bukan reka-reka cerita ni. Ini cerita sebenarnya dari turun-temurun nenek kita. Ya. Okey. Oh boy, marah Pak Haji. Okey, baiklah. Kalau pasal turun-temurun dari nenek moyang kita tu, saya boleh terima lah. Tapi Pak Haji tahu tak cerita pasal pucung? Tahu. Tapi buat apa aku nak cerita kalau korang berdua tak percaya? Pak Haji, saya nak tanya Pak Haji. Pucung ni, asal-asal dia lah. Adakah dari Taman Pucung, Pucung Jaya, Pucung Jana ataupun daripada Lebuh Raya Damansara Pucung? LDP. Gelaklah kau berdua. Jangan-jangan esok tak cukup tanah lari bila jumpa si Pucung tu. Janganlah marah. Pak Haji, jangan marahlah. Kami minta maaf. Okey, sekarang ni saya dah insaf dah sekarang. Saya takkan ketahui Pak Haji. Pak Haji tolonglah ceritakan lagi. Saya pun begitu Pak Haji. Baik, aku ceritakan. Cerita dia sebenarnya begini. Mula-mula Yelah cerita ni apa? Seram komedi kan. Tapi dulu-dulu waktu budak-budak tengok dulu seram lah. Tapi sekarang dah tua kita tak rasa seram pun. Lebih pada komedi je.
Apalah punya watak ni. Teruk lah kena melompat. Lighting dekat belakang tu yang buat seram kononnya. Tengah tidur. Rasa saya ada masa untuk sakit kepala. Nak makan nasi. Aduh. Dua belas minit, 5 minit. Iya. Pesan. Aduh. Datang dekat tempat budak melepak. Sekarangnya cukup. Iya. Enggak apa. Ganti mau mah? Enggak apa-apa dah lah, nanti lah. Ah, teromba kalau mau. Kok kan kita kan di sini pernah merah lagi. Kalau duit itu pernah apa? Woi dia. Aduh. Pora, bem aí. Iya. Botol punya lawak lah Pak Haji punya cerita.
Bagi saya 5 minit nak gelak. Itulah. Kita hantu ni memang lawak. Tapi hantu ni pula. Pak Haji kan? Kadang-kadang boleh buat kawan. Jangan cakap besar. Mulut jangan terlopar. Aku pun dah pernah cerita. Sekarang kau berdua cerita pula. Saya? Dengar je lah. Ada cerita. Ni lagi suspend. Ya ke? Suspend betul ni Pak Haji. Ya, suspendnya apa dia tu? Apa dia? Popular tau hantu ni. Yalah. Nak tahu? Apa? Cerita pasal orang halus. Bunian. Orang bunian. Bunian ni memang tak nampak di mata kita. Elok juga dah. Tapi apa yang saya tahulah Pak Haji, bunian ni dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Aku hari-hari nampak orang bunian. Tapi aku ingat pergi bandar ya. Gerak lu. Woi. Kau nak ikan? Tak dapat lah tu. Aku panas lah. Aku ingat nak mandi. Mandi. Ya, ni Sungai Pahang lah ni dekat Temerloh. Kau tak nak mandi sekali ke? Tak apa lah Sok. Dah mandi lah. Kau tengok pancing aku. Okey. Aku kat mana ni? Sok, mana Sok? Sok. Dah lama sangat dia punya lawan. Sok. Sok. Mana Sok ah? Dia. Aku betul berenang. Kau pergilah. Aku betul berenang. Jom kita pergi cari. Cepat. Saya pening kepala kalau angle kamera macam tu duduk goyang sana goyang sini. Saudari boleh tak? Tolong bagi tahu saya. Saya kat mana sekarang? Boleh. Kampung saya lah.
Kampung Pinang Sebatang. Kampung Pinang Sebatang. Saya orang kampung Buntut Pulau. Buntut Macam mana Pulau, saya boleh berada dekat Kampung Pinang Sebatang? Buntut Pulau Temeloh. Pinang Sebatang ni sebenarnya jiran kampung saudara. Saudara ni sesat agaknya. Mungkin lemas di sungai dan dihanyutkan kemari. Eton dalam Tak gosok. mungkin. Ni pun sama. Tak mungkin saya lemas. Tapi Macam ni lah. Abang Sok Dia tahu nama. macam mana awak tahu nama? Saudari, macam mana saudari boleh tahu nama saya? itu tak penting. Saya Mawar. Apa-apa pun, marilah ke rumah saya dulu. Salin pakaian. Mungkin ibu bapa saya boleh menjelaskan segala kemusykilan Abang Sok. Tadi bukan dia kaki ayam. Tak makan selipar. Jadi pakcik, Kampung Pinang Sebatang ni sebelah hilir kampung Buntut Pulau. Macam tu. Sepanjang hidup saya tak tahu pun adanya kampung ni pakcik. Pengetahuan ilmu alam kau kurang. Itulah sebabnya. Kami sekeluarga cukup kenal dengan keluarga kau. Semuanya berketurunan Pakistan. Terkenal sebagai penjual permaidani dan kain di kampung kau. Betul tak? Betul pakcik. Tapi macam mana? Sebenarnya kami berhajat nak menjodohkan kamu dengan anak kami Mawar. Kau setuju? Pakcik ni sampai ke situ pula. Jemputlah minum air tu dulu nak. Saya sebenarnya tak faham pakcik. Saya tak faham apa semua ni. Memang kau tak kenal pakcik sekeluarga. Tapi kami cukup kenal dengan kau sejak kau dah kecil lagi. Sampai kami tahu kau ada parut di punggung sebelah kiri. Aduh, dekat sampai orang ke situ pakcik tahu. Dekat orang tu lah kau sembur. Macam ni lah pakcik. Lepas makan pakcik hantar saya balik dulu. Nanti saya jumpa mak ayah saya. Saya bincang macam mana. Terserahlah nak. Jemputlah makan dulu. Nanti boleh Mawar tunjukkan jalan pulang, ya? Silalah makan. Saya makan lah. Dia ni lah paling banyak saya dekat kampung saya dengar cerita-cerita macam ni. Kalau dia setuju maknanya dia hilang. Dia duduk kat kampung ni tak boleh balik lah.
Saya tak tahu pun ada Kampung Pinang Sebatang. Itulah, saudara seorang saja yang tak tahu. Tapi yang peliknya, mana pokok pinang dia? Sebatang pun saya tak nampak. Dan satu lagi, macam mana keluarga Mama boleh kenal saya? Mama. Zuk, mana kau pergi ni? Dengan pakai kain ni, kau beli rumah ni. Puas ke misi kau kat sungai tadi? Ingatkan kau dah lemas. Nasib baik tak lapor kepada polis. Kalau tak, kecoh jadinya kampung ni. Entahlah, aku pun tiba-tiba je sesat kat Kampung Pinang Sebatang. Pinang Sebatang? Pelik esok lah. kau jangan nak buat lawak esok. Tuan dah penat cik kau. Lagipun mana ada Kampung Pinang Sebatang dalam kawasan kampung ni? Dalam filem Piramli ada lah. Ya. Betul, korang tak percaya. Kalau korang tak percaya, korang tanya Mama. Mama, tolong jelaskan pada diorang. Mana ada mawanya. Aduh. Mawar mana pula ni? Esok, kau jangan main Sok. Kau gelapnya gelap batik lah. cerita kau tadi, maaf cakap lah kan. Maaf cakap. Macam lah cerita Melayu dalam TV tu. Macam cekerama ke drama TV. Itulah. Lepas tu nak buat cerita seram konon. Rupanya jadi apa? Lawak bodoh. Bodoh tau. Itulah. Tadi ketawakan aku. Kau berdua ni betul nak jumpa hantu? Tak payah. Kalau sekadar nak jadi macam hantu lawak ni, tak payah. Kan diorang dekat masjid ni lagi kot. Senyap sunyi lah. Jom. Cari tempat lain lah. Jom. Oh ya, dia mencari dua orang tu. Cari apa dengan tu tadi. Dekat sini plot twist dia. Kat mana kita nak cari dia? Dah 2-3 kali lah kita pusing. Tak jumpa kau tahu tak? Si Jamil dengan si Khairi ni pun satu juga. Mana betul ada pergi? Si Jubin yang dia cakap. Diorang pergi kat sana. Tu. Alamak, mana diorang ni pergi? Hujung depan tu warung, Man. Tapi, Man. Tak payahlah kau jerit, kau nak panggil lah. Tak payahlah jerit-jerit. Ya. Mana? Masya Allah. Tunggu lagi jalan. Aduh. Ya. Pondan pun dah turun. Tapi orang macam mana pun, aku senang kerana kau selalu datang sini. Lagipun aku dah tak anggap kau berdua ni macam anakku sendiri. Tapi entah bila kita nak jumpa lagi, tak tahulah. Ya. Oi, Pak Jis. Daripada cerita ceria tadi tukar sentimental pasal apa pula? Allah. Kita orang ni bukan nak cakap lah. Bila balik je ada cuti je. Panjang ke, cuti singkat ke, naik rumah je terus tuju ke warung Pak Jis. Tak tahu tu. Kami kan ke anak jati kampung ni. Kami ni dua merantau. Tapi macam mana pun tetap akan balik ke kampung ni. Tetap akan singgah ke warung Pak Haji perkenal mi calong. Terima kasih lah, terima kasih. Ya tak, ya juga. Biar aku buat air lah ya. Sambunglah cerita tu, cerita hantu tu cerita. Buatlah sampai 30 episod. Buat sampai 30 episod. Ya. Aduh. Aku tengok Pak Haji ni macam Iya. macam ada yang tak kena. Pak Haji sudah meninggal.
Perasan tak? Aku pun perasan juga, men. Tapi tak tahulah macam mana. Selalu tak macam ini dia. Sampai dah. Kalau tak silap tadi apa ni yang bawa motor tu Izani kan? Ya. Wan, habis makan. Calung. Kenapa kau orang ni? Hujan je aku tengok kelang kabut. Kau lepas jumpa hantu ke? Ya, Mak. Kenapa? Hoi! Kau berdua apa kat sini? Buat apa? Ni, tengah tangkap ikan ni. Tengah makan lah ni. Betul tak? Korang berdua ni kan tak takut ke? Gila ke? Hari ni kan malam Jumaat. Cakap aje lah. Dah pula. Dia orang mana tahu. Oh, lupa je kan? Apa? Cerita hantu. Kau biar betul-betul lah. Arwah Pak Haji tu yang hidup ke kata arwah? Sumpah! Pak Haji sudah meninggal dah. Dah 2 bulan dah. Tadi kita jumpa arwah Pak Haji. Hantu Pak Haji kat jalan sana tadi tu. Nanti. Ini dah bukan cerita lawak lagi dah. Ini dah betul-betul seram dah ni. Betul-betul takut dah. Iya. Kalau betul-betul Pak Haji dah meninggal, siapa yang masak mi calung ni? Jadi yang kami sembang tadi siapa? Ya Allah! Iya, cacing. Cacing. Kau berdua ni betul tak jumpa. Sekarang Jaya hantu ya. Sekarang Jaya hantu ya. Sekarang Jaya hantu ya. Oh, habis. Okey, habis. Okey, itu dia tadi telemovie yang bertajuk Momok. Okey, terima kasih kepada Muhammad Fitri kerana dah request telemovie ni. Semoga anda semua terhibur dengan reaction saya tadi. Okey, kalau anda suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like dan subscribe channel saya. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam next reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.